Okay guys, Assalamualaikum and welcome back to my video sharing. So hari ni aku nak share dengan korang mengenai satu langkah yang akan dibuatkan oleh pihak kerajaan starting from next year lah. So yang nak government buat ni adalah untuk demi menjaga kebajikan lah masyarakat yang menggunakan akaun social media. So dalam this video aku nak share mengenai langkah yang dibuat oleh kerajaan untuk memastikan siapa yang nak buka akaun social media next year menggunakan sistem eKYC. So tahu tak korang mengenai eKYC ni, especially for those siapa yang baru dengar di istilah eKYC is a short form from electronic know your customer lah. So apakah yang kita akan dapat daripada eKYC lah? So kebiasaannya eKYC ni digunakan untuk investment platform dan sebagainya, or banking platform yang ada dekat luar tu lah, apps yang kita biasa gunakan tu. So dia punya sebab is tak lain tak bukan adalah untuk pastikan kita punya dokumen tu is legit lah, and dia nak pastikan adakah kita orang yang empunya dia punya account tu lah. Okay guys, isunya kenapakah government nak membuat this kind of action lah. So sebelum ni kita boleh buka account social media sekati saja kan, pakai fake email dan sebagainya guys, betul tak? So sekarang 2026 government akan cuba implement this kind of thing. So sebab dia tak lain tak bukanlah, kita nampak kalau kita baca dekat news dan kita dengar dekat radio dan sebagainya, banyak sangat isu penipuan and scam yang kita dapat jumpa daripada media sosial ni lah. Itu belum cerita lagi orang yang buat fake profile lah, yang buat scam investment dan macam-macam lagi bisnes yang tak wujud dan sebagainya. So dengan adanya pendekatan ni, aku sangat-sangat setujulah dengan langkah yang nak diambil oleh pihak kerajaan ni lah demi menjaga kebajikan rakyat Malaysia tu sendiri lah. Can you just imagine kalau kita dengar news dan sebagainya, berapa juta kan duit orang Malaysia ditipu akibat daripada mereka join investment and mereka join business yang ada dekat media sosial ni lah. Walhal investment tu tak wujud, and investment tu banyak menjanjikan bulan dan bintang, and business tu tadi pun tak wujud. And for those siapa yang suka shopping online dan sebagainya, ada juga case mereka yang membeli produk dan sebagainya, produk tak sampai, and even kadang-kadang yang lain yang di order lain pula yang sampai. Okay guys, disclaimer awal-awal ya. So this is only my pendapat pribadi saya lah. So this is not a professional advice dan sebagainya lah. So jadikanlah yang aku nak share ni sebagai information tambahan korang lah. So aku nak buat this video is untuk mewujudkan satu awareness lah, kesedaran untuk orang kita bahawa langkah yang nak dibuat oleh pihak kerajaan ni bukan suka-suka saja. So if benda ni tak memberi manfaat kepada rakyat, kenapa mereka nak buat buang masa, betul tak? So bagi aku sendiri banyak sangat efek sebab kenapa government nak buat media sosial ni menggunakan eKYC lah. So dalam video ni aku akan ceritakan sedikit lah mengenai kenapakah and sebab musabab kenapa kerajaan membuat this kind of thing untuk rakyat Malaysia. Okay guys, sebab pertama tadilah kenapa kerajaan cuba membuat media sosial ni menggunakan eKYC, tak lain tak bukan terlampau banyak sangat penipuan yang kita nampak dekat luar tu kan. Kalau kita baca news, kita dengar radio dan sebagainya, banyak sangat orang-orang Malaysia yang terkena scam lah, especially dalam dunia pelaburan, investment dan sebagainya. Banyak yang investment yang menjanjikan bulan dan bintang, and banyak saja yang orang Malaysia yang terlibat. So kesian lah mereka yang hilang mereka punya hard earned money, and mereka join this kind of scheme or system lah yang menjanjikan bulan dan bintang. Can you just imagine, yang offer dia punya investment ni pun orang yang fake juga. So government nak track this kind of thing memang agak sukar lah. Sebab apa? First of all tadi kan mereka dah buat account menggunakan account fake kan. So can you just imagine berapa ramai yang menjadi mangsa. Okay guys, tujuan kedua, kenapa government nak cuba implement menggunakan eKYC lah untuk buka social media account lah. Tak lain tak bukan adalah untuk melindungi lah remaja especially lah. So dengan adanya pendekatan next year yang government nak cuba buat, siapa yang mempunyai yang umur di bawah 13 tahun tidak dibenarkan memiliki akaun social media lah. So kita semua sedia maklum lah, takkan government nak biarkan golongan remaja ni tertipu dengan kes-kes yang banyak sekarang dekat luar kan, betul tak? So dengan adanya pendekatan ni sangat bagus lah. Pendekatan yang cukup baik bagi aku sendiri lah untuk melindungi remaja daripada memiliki
social media account and nak elakkan mereka ni terdedah kepada risiko yang banyak dekat luar tu. Okay guys, bercerita mengenai scam lah yang kita dapat tengok lah dekat media sosial yang kita biasa scroll dan sebagainya guys. Tahu tak korang, by dia punya statistik kan, 78% daripada posting yang berjaya diturunkan oleh pihak kerajaan daripada Facebook tu sendiri mempunyai kandungan scam lah. Can you just imagine kalau government tak mengambil tindakan yang macam ni kan. So dengan menggunakan sistem eKYC kan, so dia punya statistik tu mungkin bertambah dan sebagainya. So inilah tujuan sebenar kerajaan, nak cuba membendung lah kegiatan scam and penipuan online yang bertambah demi hari lah. So government tak nak orang kita tertipu daripada join this kind of things lah. So bila government berjaya mementeras this kind of things, so insyaAllah rakyat Malaysia terlindung lah and tak terdedah kepada skim-skim penipuan yang ada dekat luar tu. Okay guys, salah satu sebab lagi kenapa government nak cuba implementkan menggunakan sistem eKYC ni lah, Electronic Know Your Customer, is tak lain tak bukan adalah untuk memastikan penyedia platform tu sendirilah. So sebagai contoh X ke, Threads ke, Meta dan sebagainya yang nak membuat this kind of things, mereka sentiasa check and balance lah mereka punya kandungan and content tu lah. So mereka perlu pastikan yang mendaftar dekat situ bukannya scammer and penipu seperti yang kita biasa dengar dan sebagainya. And even kadang-kadang ada penyedia this platform yang meraih keuntungan daripada ads kan. Kita tahu kan scammer-scammer ni banyak menggunakan ads kan. So bila ada ads ni takkan penyedia sistem nak merejectkan, betul tak? By logic lah kan, betul tak? Tapi dengan adanya eKYC nanti, insyaAllah semoga dengan usaha kerajaan ni dapat membanteras this kind of scam, and at the same time pihak penyedia perkhidmatan juga perlulah mengambil tanggungjawab bagi memastikan siapa yang nak join mereka punya media sosial ni adalah orang yang legit and bukan yang jenis scam. Okay guys, next point, kenapa government nak buat this eKYC lah untuk buka akaun media sosial? Tak lain tak bukan adalah untuk establish lah, untuk menjadikan penggunaan dokumen rasmi, which is kita punya MyKad sebagai salah satu dokumen rasmi untuk membuka akaun dan sebagainya. So ia keep on digunakan untuk tujuan-tujuan rasmi lah. So maksudnya dekat sini ada timbul isu, teras isu lah, maksudnya bila kita dah membuka akaun media sosial dan sebagainya tadi, so maksudnya kita memang adalah orang yang betul lah membuka akaun sosial media ni. And kalau kita nak buat posting kah, kita nak buat video, kita nak buat posting dan sebagainya, so orang ramai tak perlu risau lah. So senang lah kita nak detect siapa yang nak buat salah, siapa yang nak buat jenayah dan sebagainya. Alright guys, next one, kenapa government nak cuba implement penggunaan eKYC ni adalah tak lain dan tak bukan adalah kerajaan nak cuba wujudkan satu circle and environment yang sihatlah dalam dunia cyber ni, especially dalam dunia media sosial. Seperti kita semua sedia maklum, dalam media sosial ni kita akan jumpa bermacam-macam jenis manusia. Ada yang suka memberikan posting yang baik, ada yang suka share ilmu, ada yang suka share video dan sebagainya. And ada juga yang jenis yang kurang baik ni suka mencetuskan provocation, suka buat komen-komen yang tak baik lah dan sebagainya lah. And even ada yang teruk, ada yang suka menyebarkan video-video yang fake, and ada yang suka yang menyebarkan berita-berita fake dan sebagainya. So can you just imagine kalau kalau dia punya berita-berita yang nak disampaikan tadi adalah berita-berita palsu and komen yang banyak yang mempunyai unsur-unsur penghinaan, provocation dan sebagainya. So dengan adanya this eKYC, mereka yang nak cuba buat komen-komen yang pedas, komen-komen yang sensitif, provocation dan sebagainya akan mudah dikesan lah. So bagi aku sendiri sangat bagus lah. So lepas ni kalau kita nampak siapa yang buat account tu, siapa yang buat posting yang tak baik, ada provocation kah, ada unsur 3R kah, ada unsur jenayah dan sebagainya, unsur penipuan, kita boleh buat report secara direct. Sebab apa? Sebab mereka dah tahu kita punya account dekat media sosial. Okay guys, satu lagi aku nak share is dalam usaha kerajaan ni lah nak mewujudkan persekitaran media sosial yang lebih baik dan lebih selamat untuk orang kita gunakan lah. So pasti banyak pihak, especially siapa yang suka buat
account fake profile ni akan marah lah, akan tak suka dengan this kind of thing lah. Bagi aku sendiri, ada few golongan yang confirm tak suka dengan pendekatan yang nak cuba dibuat oleh pihak kerajaan tu sendiri lah. First of all, of course lah, siapa yang suka berselindung di sebalik fake profile. Secondly, siapa yang jenis scammer lah, yang suka buat investment palsu, bisnes dan sebagainya. For sure mereka ni tak suka. And the last but not least, siapa yang jenis suka memaki hamun lah, buat komen-komen yang pedas, buat komen-komen yang bersifat lebih provocation dan sebagainya, yang tiba-tiba marah dan sebagainya. So golongan-golongan ni for sure mereka tak akan suka dengan pendekatan yang nak dibuat oleh pihak kerajaan tu sendirilah. And mereka akan keep on cakap mana kebebasan bersuara dan sebagainya. Walhal kebebasan suara tu memang dah lama diberikan, tapi malangnya banyak pihak yang cuba mengambil kesempatan lah dengan membuat fake account dan sebagainya, dan memberikan komen-komen yang bersifat hasutan dan sebagainya. Okay guys, secara kesimpulan lah yang aku nampak dekat sini, langkah dan pendekatan yang cuba nak dibuat oleh pihak kerajaan tu sendiri sangat baiklah demi untuk menjaga kebajikan rakyat Malaysia yang menggunakan media sosial tu sendirilah. So dengan adanya pendekatan eKYC ni, Electronic Know Your Customer ni, so setiap orang daripada kita terpaksa menggunakan legit dokumen by government lah, which is awal kita punya MyKad. So bila semua dah memberi kerjasama, so insyaAllah kita punya online system, kita punya media sosial berada dalam keadaan yang lebih selamat dan lebih mesra pengguna lah. So compare tu sekarang kan banyak sangat scammer yang kita jumpa dekat luar tu, yang penipu in term of investment, ramai yang terciduk, ramai yang hilang duit jutaan ringgit kerana di scammer dan sebagainya. So tahniah lah yang aku nak cuba sampaikan dengan kerajaan lah. Tahniah and syabas lah, tindakan yang cuba dibuat ni sangat bagus, and ramai rakyat yang akan for sure akan support this kind of action lah. So thank you so much for your time. So what is your comment lah, apa pendapat korang mengenai eKYC untuk buka social media account next year? So nanti korang tinggalkan jawapan korang dekat bagi komen. And kalau korang suka this kind of sharing, I hope you can support me dengan klik button like, and jangan lupa tinggalkan komen korang dekat bagi komen, and jangan lupa subscribe to the channel for more video after this. Thank you so much. Assalamualaikum and take care guys. Bye bye.